Sumpah sedap. Sedap dah. Acik dah. Saya nak makan je. Saya tak ada benda-benda lagi nak review. Sebab saya rasa benda ni memang sedap. Perfect. Perfect. Kalau nak selesai komen juga, berapa bintang? 9.5/10. Tinggi tau. Lagi 0.5 tu kenapa? Lagi 0.5, Homer kena ajak kita dine in betul-betul dekat hotel. Lagu kau je. Tapi ni sumpah sedap weh. Fish and chip ni memang saya sangat cerek. Tartar sauce dia sedap. Dia pandai buat tartar sauce dia. Biasa orang lain macam dia campur rasa mayonnaise or something. Tapi tartar sauce dia sedap. Combination tartar sauce dia ni, bila dah makan dengan fries yang kosong ni, and then dengan fish and chip, korang dip, ngam. Ngam-ngam betul. Lepas tu ikan dia memang tak berbau. Takkan video ni aku nak kena review sampai 10 minit. Faham tak? Oh, sedap. Sebab combination dia punya ada rasa manis daripada lemon ni juga weh. Perahan lemon dia. Ons. Fish and chip kena ada lemon. Tak ada lemon, out. Tartar sauce kena jadi. Out of 10, dia akan bagi 9.5. Super. Lepas ni tak perlu dah nak pergi tempat-tempat lain. Seriously, korang kena gerak dekat The One Finger. Kat mana? Kuala Terengganu lah, Satmong. Dan The One Finger, saya harap Homer boleh kekalkan rasa dia, kuantiti dia macam ni. Tak kisahlah bila-bila ataupun dah ramai customer tu, tolong kekalkan rasa ni juga. Sumpah. I approve. Tak tahu orang lain macam mana, tapi Cik Lee suka sebab fish and chip favourite saya. Kalau saya nak makan, saya akan pergi tempat biasa-biasa, saya akan pergi dekat tempat yang betul-betul untuk western. Okay? Yang ni I love. Okay? So, tu saja daripada saya. Ni review jujur. Kalau dah sedap macam biasa, saya akan review. So, bye. Assalamualaikum. Love you guys. Disclaimer saya kan ni sebenarnya ada 3 kat dalam. Tapi rupanya 1 tu laki aku dah rembat. Okay?